Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita supaya sentiasa bersyukur dengan rezeki yang kita perolehi. Kerana setiap insan rezekinya ni berbeza-beza dan manfaatnya pun kita terima tak sama. Ada orang dapat rezeki bantuan one off 200. Ada orang pula dia tak dapat bantuan rezeki one off 200 tu datuk speaker, tapi dia sihat, dia tak sakit, dia ceria, dia seronok macam tu. Ni rezeki juga namanya. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Yang bermaksud, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ayat ini bagi datuk speaker diulang sebanyak 31 kali. Bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 10 kali, 31 kali dalam surah ini untuk mengingatkan manusia. Bukan manusia je, jin pun sama tentang pelbagai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini mengingatkan kita erti kesyukuran dan berterima kasih dengan Allah atas segala nikmat yang telah kita terima. Ya, makhluk ni memang terkenal dengan sifat tak cukup, selalu tak dapat, selalu sangat mengeluh. Tapi kita bersyukurlah dulu. Kemudian kita sama-sama doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, mana-mana golongan rakyat yang masih belum merasa kenikmatan rezeki Allah di bumi Johor ini, agar dipermudahkan oleh Allah urusan rezeki mereka. Kita bantulah kerajaan, nyatakan jika yang tak merasa itu bagaimana boleh kita sama-sama bantu mereka untuk mengecapi nikmat rezeki Allah ini.